Mula-mula kita orang suspek bearing gearbox. Mana taknya bunyi dia semacam gila. Korang tengok sini kita goyangkan mangkuk kelas tu. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tapi bila dah leraikan mangkuk kelas tu, bearing dia nampak macam okey. Dengan persetujuan owner, kita buka terus overhaul. Kita nak tengok betul ke tak betul. Teka bearing gearbox luar, tak kena. Kita nak teka pula bearing gearbox dalam. Kita cabut dulu. Dia punya gearbox, dia punya ketam, dia punya bom, semua kita cabut dulu. Betul ke tembak kali ketiga ni bearing gearbox yang belah dalam yang dah tangkap? Buka-buka bearing dia tu tak adalah pecah, cuma hitam lah kan. Dah karat, memang dah keras dah. Tak apa, kita check benda lain sekali. Oil pump nampak macam okey. Blok memang jangan cakap lah, memang dah tangkap habis lah. Memang calar habis. Blok dah kena, beradik dia piston memanglah calar habis lah. Atas bawah, depan belakang. Tapi masih pelik lagi, ini tak cukup untuk menjadikan bunyi dia sekuda seperti itu. Barai sangat. Head dia pula okey je. Tak puas hati lagi, kita tengok crank pula. Oh, crank dia ada kesan makan ni. Betul lah kot, crank ni punca kot. Tak puas hati lagi. Okey, kita pump dulu. Kasih nak tengok road dia macam mana bunyi dia. Last sekali baru kita tahu road dia teruk sangat. Inilah punca sebenar. Semoga bermanfaat.